Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku bapa kepada Muhammad Naufal Darwish yang belajar di Pondok Rehab Abadah. Alhamdulillah, apa yang saya nampak hari ini perubahan daripada anak saya lah bila saya hantar sini. Kenapa saya pilih Rehab Abadah? Alhamdulillah, saya nampak di sini perubahan terlalu banyak. Sebab saya tahu anak saya ni dia jenis lembut semua, dia tak apa nak rajin kan. Tapi bila duduk di sini ni, saya nampak memang terlalu banyak perubahan dari segi solat, baca Quran apa semua kan. Dengan adik-adik dia is caring lah. Alhamdulillah, bukan setakat Naufal saja, insya-Allah jika diizin Allah Taala kita akan hantar adik-adik dia ataupun kak dia, insya-Allah. Saya sebagai ibu kepada Muhammad Naufal, memang saya rasa sangat bersyukur sebab dia dapat ditempatkan di Pondok Rehab Abadah ni. Sebab saya memang betul-betul nampak perubahan dia yang sangat ketara. Sebab dia duduk dengan saya daripada kecil sampailah dia darjah 6. Umur dia 12 tahun dia dah start duduk kat sini. Daripada dia duduk dengan saya tu memang dapat tengoklah perubahan dia tu dari segi sifat dia, sikap dia. Memang banyak sangat berubah. Saya sangat bersyukurlah, seronok sangat sebab dia dapat ditempatkan kat sini. Mula-mula tu memanglah rasa macam boleh ke nak tinggal anak baru umur 12 tahun, nak jauh. Sebab tak pernah jauh, tak pernah langsung duduk jauh lah daripada kita kan. Kalau setakat pergi camp sehari dua tu kan, biasalah. Tapi ni sebab dia tinggal jauh dengan kita, sebab kita dah tahu macam mana attitude dia. Kita cerita sebab kita tahu anak kita macam mana. Tapi bila dia dah duduk kat sini, memang kita nampak lah, kita tahu dia boleh susun atur hidup dia selepas dia dah duduk dengan kawan-kawan dia, dengan ustaz dia semua. Walaupun pada awalnya saya hantar dia kat sini, hantar Naufal kat sini, memang nampak kat situ kita, ya Allah, boleh ke anak duduk macam ni kan. Rasa walaupun rumah kita pun taklah macam mana pun, tapi dia duduk dengan kita. Tapi ni sebab kita nak tinggal dia jauh dengan kita kan, tak ada mak pak dekat dengan dia, ada pun kawan-kawan dengan ustaz-ustaz dia kan. Mula-mula tu duduk dia orang makan dia tu dengan rasa macam tak tahu nak gambarkan keadaan mula-mula tu. Tapi bila dari hari ke hari, dari semasa ke semasa, dah sampai sekarang ni, nampak Dewan pun dah makin cantik. Nampak perubahan Naufal tu memang saya nampak lah. Di sini saya bukan saja sekadar ibu kepada Naufal, tapi juga mewakili kepada anak-anak yang lain, memohon sumbangan untuk keselesaan anak-anak kita. Saya sangat yakin dengan pengurusan Pondok Rehab Abadah ini sebab daripada awal saya datang, saya letak Naufal dekat sini sampailah sekarang, memang saya nampak perubahan tu. Dan saya percaya bahawa pengurusan Pondok Rehab Abadah ni dapat menguruskan dana-dana yang ada nanti, insya-Allah. Kita cuma nak anak-anak kita dapat belajar agama, untuk mengenal lebih ilmu-ilmu agama kan. Jadi kita nak mereka rasa lebih selesa. Memang saya bagi tahu ini memang sejujur-jujurnya. Kita tak keluarkan sangat pun duit sendiri. Alhamdulillah. Sebab anak kita duduk kat sini, makan dah disediakan, tempat tinggal pun dah disediakan. Cumanya kita nak lebih selesa lah tempat tinggal dia orang, tempat belajar dia orang, macam tu je. Sebab daripada dia datang sampai sekarang rasanya tak banyak pun duit kita dah spend untuk dia. Alhamdulillah. Okay, jomlah sama-sama kita infak untuk Rehab Abadah supaya proses pembelajaran, pembaik pulih anak-anak tadi, asrama, bilik tidur selesa, insya-Allah. InsyaAllah.